Syahadah dalam bentuk perkataan ialah kita menjelaskan kepada seluruh manusia tentang kebenaran yang telah disampaikan kepada kita melalui perantaraan para nabi dan para rasul. Kita jelaskan kepada mereka menggunakan lisan dan pena. Okey, so bila kita kata lisan ni, dia bukan hanya lisan sajalah, dia anything yang bersifat message tu sampai kan. Dia paling konvensional lisan lah, tapi sekarang tulisan, syair, radio, poster, dia bentuk apa, point yang disampaikan, lisan atau pena atau apa sahaja cara dakwah dan sebaran menggunakan media cetak atau radio atau apa sahaja ciptaan manusia pada kurun 20 ini yang boleh kita manfaatkan. So video ke, cerpen ke, whatever lah. Right. Kita boleh gunakan segala cara ini dengan bantuan ilmu, teknik, teori yang lama dan moden. Okay, so whatever way possible. Setelah itu, kita kemukakan dakwah ini kepada seluruh manusia. Satu tu method, satu tu reach lah. Maknanya kena sampai semua lah. Kita perkenalkan agama ini yang telah Allah pilih sebagai agama untuk seluruh manusia. Kita huraikan kepada seluruh manusia tentang ajaran agama yang benar ini. Kita bentangkan kepada mereka tentang ajaran dan pedoman agama ini dengan tujuan mengajar manusia. Seluruh sistem hidup ini terdiri daripada akidah, prinsip, akhlak, tamadun, kehidupan masyarakat, termasuk undang-undang. Okey, ni the whole, boleh baca lah, the whole aspect of Islam tu lah. Because kalau kita baca macam ni, some of Muslim tu dah macam Islam dah, from akidah, tapi akhlak dia pula dah kan. Betul, ekonomi dia pula dia masih riba, etc lah. So maknanya dia nak cakap, maknanya the message yang Nabi cakap tu bukan just kembali kepada Allah tak? Oh, alhamdulillah settle. Dia the whole complete set the whole complete set. Kita bentangkan semua perkara ini dengan disokong oleh hujah dan bukti. Bukan duk cakap kosong ni kan. Ya kot kan, tak boleh lah. Kita buktikan bahawa semua ini adalah betul dan tepat berdasarkan keterangan dan bukti. Di samping itu, kita mengkritik segala teori dan ideologi yang bercanggah dengan kebenaran ini dengan kritikan yang jujur, berlandaskan teori-teori ilmu dan kajian, agar tidak timbul lagi sebarang keraguan dan segala kebenaran akan jelas terpampang.